mesti berlaku ya dan biadil, serah terima dalam akad majlis. Hal tu tak ada hal tu. Apa yang dikatakan tataruh? Sebab dia guna fatataraha sarfa. Ia bermaksud menganggap hutang A membatalkan hutang B. Jadi oleh kerana A butai dengan B, jadi B ada butai dengan A, jadi pakai tolak begitu. Betul tak? Sama dua-dua pihak tu ada butai, A butai dengan B, B butai dengan A. Cuma masalah dia sekarangnya, asah dianya, jadi dia pakai lansai hutai tu dengan tolak hutai. Dah lama ada butai kan, pakai tolak tu lah. Kita pada buat. Contoh, saya butai dengan awak 500, awak butai dengan saya 900. Okey, tak apa pakai tolak utai 100 tu nyecur lah. Tu tak ada masalah tu. Sebab tidak melibatkan dia panggil bahan ribawi ni. Ni lain ni. Bak saf ni, bak dinar dengan perak. Kita takut jadi nasiah lah. Dia bila dua barang tak sama. Kalau sama dinar tu dia kena sama. Bila emas dengan dinar dia boleh tak sama. Tapi oleh kerana melibatkan dua bahan, apa orang panggil emas dan perak, maka dia kena yadan biadin. Tapi tak serupa ni lah, tak apa, sebab dia bukan dua benda yang sama. Boleh tak? Sebab kita kata berah dengan berah tu kena sama. Tapi kalau berah dengan gandum tak apa, tak sama. Tapi kena serah terima dalam masa sama. Sebab dia tu termasuk dalam item ribawi, bahan ribawi. Jadi hak ni mengapa ia dilarang? Anak ni kita tidak nak bincang khilaf-khilaf ni. Kalau nak bincang khilaf kena semula, kena ambil kitab khusus pula Pak Ustaz. Kalau tidak, tak siap walaupun mukhtasar pun. Kita nak faham pemikiran Imam Syafi'i di segi fiqh. Hak tu dulu. Imam Syafi'i menjelaskan ia dilarang kerana ia termasuk dalam kategori dainun bidainin. Buat al tu tak ada tu sebenarnya salah tu. Dainun bidainin mana hutang dengan hutang. Mengapa dainun bidaini dilarang dalam saf? Kena ingat, kita bincang ni bukan hutang biasa. Bukan pertukaran mata wang ni. Hak ni dia jadi macam tukar dah. Lepas tu melibatkan orang panggil mah dengan perak pula. Dia gini, contoh kita duit Malaysia, lepas tu bak sial lagu mana kalau nak tukar. Hak tu memang tak boleh, dia kena tak boleh bertangguh tu. Sebab apa? Sebab nilai dia akan berubah. Kita faham dah tu. Memang dia tentu jadi tak sama sebab ni betul lah ringgit tapi betul lah betul duit tapi RM. Hak tu bak kita kata memang harga dia tak sama, tak apa tu. Cuma kena serah tu, kena bila kita beri duit Malaysia RM, kita kena ambil bak dia dalam masa sama, tak boleh bertangguh. Kalau tidak jadi nasiah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kan mata wang kan dia berubah. Hak ni lebih ketara lagi sebab melibatkan dirham, dinar dengan dirham. Dinar dengan dirham, dua logam, dia panggil dua logam yang berharga ni, maknanya dia melibatkan kita kata kihriba lah. Kihriba, tak boleh. Baik, cuba kita tengok sini. Jadi apa dilarang tu? Istilah dainun bidaini ni kita kena ingat hak ni dia berkait dengan pertukaran mata wang. Apatah lagi kalau melibatkan dinar dengan dirham pula. Kalau mata wang biasa ni pun tak boleh. Dia kena serah terima dalam masa sama. Kita terima duit dia, dia terima duit kita. Itu sarf, pertukaran. Dalam hukum Islam, transaksi sarf, yakni pertukaran mata wang seperti dinar dengan dirham, wajib dilakukan secara yadan biadin, tangan ke tangan. Iaitu serah terima tunai secara serta-merta dalam akad majlis sebelum berpisah fizikal. Apabila dua pihak melakukan pengimbangan hutang, yakni menganggap hutang selesai dengan menukarkannya kepada mata wang lain, sebenarnya tiada penyerahan mata wang secara fizikal. Tak boleh, tak ada serah tu. Serah tu tak ada. Benda tu tak ada atas angin. Tak boleh. Hak ni sebab tu nak kata hak ni kita bincang hak klasik ni. Kalau loan ni kalau tukar melibatkan kos apa benda tu nak bawa seguning duit tu. Pertukaran hak tu dia lain pula. Dia ada sistem dia lah tu. Hak ni hak pertukaran secara fizikal. Imam Syafi'i kalau zaman loan ni kan tak? Apa-apa kan kita melalui sistem. Syaratnya sistem itu dia boleh menjaga tidak berlaku penganiayaan kepada mana-mana pihak. Tak apalah. Kita nak tukar 100 juta, duit kita nak tukar dengan duit Arab, nak bawa 1 juta tu. Itu contoh. Kadang-kadang dia melalui sistem tu. Tapi kukuk mana pun, kau asal dianya, dan ada tengok tu lah berlaku banyak kita pergi ke dia panggil money changer lah kita kata. Masraf dia panggil, masraf. Kalau pergi Arab dia panggil masraf. Min sa'ra fa' itu, masraf tu money changer tu. Memang tak boleh tu. Memang kena ambil lalu. Tak boleh tu. Ni maksud sebab tu dia dalam agama kita ni. Kalau dalam isu hak besar, tak mungkin nak bawa dengan jumlah yang begitu besar. Dia kena ada sistem. Sistem itu mesti kedua pihak kena faham. Ni kita kira ni hak basic. Hak basic. Hakikatnya mereka hanya menangguhkan penyerahan wang tersebut, iaitu mereka hanya berjanji untuk melansaikan baki hutang yang terhasil daripada perbezaan nilai. Jadi sebenarnya dia tak boleh tu. Sebab apa? Sebab tidak serah terima duit tu. Kita pinjam dengan dia. Sekarang ni kita ada hutang. Kita A hutang dengan B.
A, katakanlah A berhutang dengan B dan betul 100 dinar contoh. B pula dia pernah ada hutang dia juga dengan A ni, kita kata berapa, kita kata 2000 dirham lah. Nak tolak lagu mana tu? Sebab benda tu tak ada tangnya duit tu. Betul, memang sebab bila kata mah dengan dirham, dinar dengan dirham, dia nilai tak sama tak apalah. Sebab dia bukan yang sama. Kalau sama dirham tu memang tak boleh lah. Tapi kena selalu ya dan biadin tu. Hak tu tak berlaku tu Imam Syafi'i kata. Atas anginnya. Main tolak begitu ya. Hak tu tak boleh. Sebab tak boleh tu salah satunya tak tahu jumlah berapa. Jumlah tu. Sebab dinar ni berapa nilai dia nak berbanding dengan dirham. Sebab kata 1 dinar nak letaklah 900 ya kita dak. Mana 1 dirham lebih kurang berapa? 24 ringgit, 25 ringgit gitu. Kena kira molek tu. Boleh nak tolak sebenarnya. Nak tolak tu atas maknanya saya tak perlu bayar. Isu dia sekarang Imam Syafi'i kata pada pandangan Imam Syafi'i hak ni sudah menjadi pertukaran duit, bukan bayar hutang dah. Tu maksud dia. Dia jadi lagu tu. Sebab tu tak boleh dain bidain ni tu. Tapi kalau dain bidain ni mana tolak hutang dengan hutang dengan kadar contohnya sama duit Malaysia, tak apa tu. Misalnya ana hutang dengan haji 50. Haji pun ada hutang dengan 60. Kita tolak jadi hak lebih 10 dia kena nyecur lah. Kau tu semua terima tu tak apa tu. Sebab apa nilai tu nilai sama ya. Sebab hak ni isu dia hak ni nak tolak gitu tu. Sebab dia nilai tu dia berubah-ubah. Lepas tu lagi bagi Imam Syafi'i tak boleh tu sebab apa tak ada barang tu fizikal tu tak ada penyerahan tu. Sebab dia hak ni melibatkan saf dia kata. Sebab tu dia buat tadi saf tu kita tengok dalam teks Imam Syafi'i itu kan. Fatataraha sarfan. Itu sudah jadi tukar duit dengan tukar duit dah tu. Dinar dengan dirham. Bila kata tukar dia kena ada fizikal tu. Dia kena ada barang tu. Tu bagi Imam Syafi'i lah. Inilah yang disebut sebagai dainun bidain, menukar hutang dengan hutang yang dilarang kerana dia menghalang syarat taqabud, serah terima secara fizikal barang yang diwajibkan dalam pertukaran mata wang. Sebab tu tadi hak di atas tadi tu ya dia kira kita bayar hutang lebih tu. Hak tu bukan tukar. Hak tu bayar. Hak ni jadi tukar sebab sama-sama kedua pihak tu ada hutang. Hak ni hutang dinar, tu hutang dirham. Jadi bila nak tolak mana barang? Jadi mana kalau nak buat juga supaya jadi hak tu dia kena ada tu. Okey, awak saya boteng awak kita kata 10 dinar biar ada depan. Lepas tu hak dirham tu biar ada depan. Tolak baru boleh tolak. Itu maksud. Sebab masa tu adalah harga. Sebab dia masa tu adalah harga. Sebab kita kata kalau duit sama duit kita tak perlu tukar. Malaysia sama tukar awak ke dia. Sebab tu bayar hutang lah. Tetapi kalau melibatkan duit, okey, saya hutang awak duit bak sia, kata berapa? Awak Malaysia. Dia tak lihat tu masalah tu. Kau ni jadi masalah sebab apa? Sebab nilai tu berbeza. Sebab dia bukan mata wang yang sama. Dia akan jadi timur isu. Dia jadi timur isu situ. Nilai. Nilai tu. Cuma Imam Syafi'i dia letaknya bila nak tukar dia kena ada duit tu. Semasa serah terima taqabud itu tu tak ada maya tahangin fizikal tu ada nak tengok. Sebab kalau mah ni dia gini kalau kita kata dulu siapa tahu kalau Ibnu Sayyidina Umar pun dia kata siapa kita nak tukar dinar gitu kita boleh balik ni tengok dia lah kau ni kau ada dah tawih sikit sebab tawih tu gah tu kau ataupun cacat dia punya duit tu boleh ada anak dia gaji kau sikit kurang tu susut nilai lah. Benda-benda gitu ya jadi balik sasa tu dulu. Hak tu yang dimaksudkan di sini. Dia kena ingatlah bila hak ni bila nak bawa pada dalam sistem orang panggil muamalat moden ni dalam pertukaran duit ni dia banyak pula dia panggil dhabit dia panggil. Dhabit ni maksudnya orang panggil peraturan kecil nak kawal ni. Tuan asal kena rujuk kena cari hak orang bidang hak semasa hak khusus dalam bidang muamalah. Ni kita bincang hak prinsip. Prinsip yang ditekankan oleh Imam Syafi'i adalah ketiadaan penyerahan fizikal secara serta-merta dalam urusan pertukaran hutang yang melibatkan mata wang menjadikan akad tersebut rosak. Islam menetapkan syarat ketat dalam pertukaran mata wang untuk memastikan keadilan dan mengelakkan unsur spekulasi atau penangguhan bayaran yang boleh membawa kepada riba nasi'ah itu. Riba tu riba nasi'ah. Sebab kita kata kau tukar duit Malaysia awak ke dia? Sebab tu dia dalam isu kalau kita sama botek ngabi sama-sama duit Malaysia kita boleh tolak gitu ya boleh tu. Sebab tu sistem tataruh atau muqasah ni boleh asalnya. Tapi hak ni bila melibatkan pertukaran dua contoh kita kata ni duit Malaysia dengan duit bak tak boleh sebab dia berubah. Kalau sama-sama duit Malaysia tak apa. Pakai tolak gitulah muka nilai begitu lah. Kita tidak tukar kita beli. Mana? Kena duit bak kita beli dah ni kita bukan tukar. Sumpah ya.
dia kalau beli pun maknanya orang panggil sebab tak nak kata kalau melalui bank dengan bank pun dia ada serah terima secara kenyataan. Hak tu. Mana serah terima bukan kata esok. Misalnya dalam jumlah yang besar kan tukar melalui bank jadi orang tengah wasitah tu tak kita tak. Kita tahu lalu nilai tu masuk dalam akaun kita tu. Bukan kata masuk esok. Itu maksud dia nya. Tapi kalau kita tengok daripada inflasi kan. Kita RM1,000. 10 tahun dulu kita ambil duit 10 tahun RM1,000 ya. Dah orang bayar 10 tahun. Jadi nilai RM10,000. Dia berubah banyak. Hak tu lah anda duk tengok dalam internet kita cuba nak dia ada ni artikel. Hak tu lah pihak bank tu dia menetap ke dah 10,000 dah. Mana dia ambil kira nilai pada waktu tu dah dia ambil kira semua. Sebenarnya jadi makna berlaku perubahan lah. Cuma ni anda tengok dalam masa dia tak kira tu masa tu. Jadi kalau butai sebenarnya kena bayar sebanyak tu. Kalau butai dia duit ni. Hak tadi kita kata rumah kita bincang minggu lepas rumah tu dia panggil jual beli tu. Jual beli dia ambil kalau contoh sampai 15 tahun rumah dengan nilai setahun ni 5 tahun tu jadi harga tu naik mudah. Jadi dia ambil kira tu. Kalau tidak rugi bank. Kalau tidak buat lagu tu mati bank lagu tu. Sebab itulah dia dalam kisah butai ni kan. Anda duk tengok dalam beberapa kitab fiqh lain ni dalam mazhab Syafi'i. Dia kira bila kita butai dia sebab tu cuba kita perhati tengok. Contohnya kita kata kau sampai 10 tahun butai dia tak bayar dah. Sebab tu dia ada istilah kata kita jumpa ni dia panggil istilah perjanjian tu contoh sebulan tu dia kata tempoh mata tak bayar dah. So kalau boleh bayar kecuali tak boleh bayar ataupun dia minta. Isu dia sekarang kalau dalam sebulan tu mungkin kita kata harga duit tu harga barang tu naik kalau jenis barang lah tidaklah nampak sangat kalau bos sebulan. Tapi kalau 10 tahun bank tu dia ambil kira lah kau tu. Sebab tu bila dia nak letak nilai untuk bayar sampai lepas 10 tahun dia ambil kira tu jangkaan kebiasaan dalam ilmu dia lah dalam tempoh ni berapa dah naik harga ni. Dia kira tu sebab tu dia jual tu dengan harga tu boleh boleh lah ni hati dia buat gitu lah ni. Kalau tidak mati dia kalau tak buat gitu kita kata mahalnya pinjam ni lah sampai kena bayar tapi 15 tahun kita kata mahal lebih daripada besar orang panggil besar anak pada ibu pula dah kita kata lah dia sebenarnya dia ambil kira semasa tu 10 tahun 2 kali ganda dah kan bank 10 tahun 2 kali ganda dah tidak. Kalau rumah 35 tahun juga kalau 500,000 buat 35 tahun dia kira 800 mana tidak siapa sekali ganda lah 35 tahun yang LPPSB Dia biasa ni lah beli 200 10 tahun dia gini sebenarnya anda tahunya anda pernah tanya pihak bank lah kita nak tahu dia sebenarnya dia benda paling hak kita basic dia letak pada akad dia jual kita sebab anda sebut ni kan kalau mazhab Syafi'i tak boleh lebih 5 kali ganda tak asal tak boleh lebih 3 macam-macam dia beli dulu rumah tu dengan owner tu lepas tu kita beli dengan bank tu sebab tu kita akad dengan bank jadi tak timbul dah harga hak bank beli dengan kawan tu sesak dah tu atas rasa tu jadi boleh sebab tu dia panggil halah. Tapi halah tu sebenarnya haram. Memang jual beli boleh gitu. Sebab setengah mazhab lain dia kata tak kita nak letak gawang milik kita. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia letak ada kata 3 kali ganda, ada kata 5 kali ganda. Tapi setengah-setengah mazhab dia kata ikut. Sebab apa? Sebab orang nak beli tu dia kena nilai sendiri dia nak kata si. Jadi tu kan dia berhak nak letak berapa pun. Lepas tu dah kita setuju. Jadi hukum taradhi dia panggil. Dia tidak melibatkan harga barang. Setelah kita tahu harga barang dah kita pun puas hati dia panggil khiyar majlis tu. Kita dah setuju. Lepas tu dia letak harga mahal. Kita kata Allah mahal. Tak siapa beli. Tapi setengah orang dia beli cash belakang Mana? setengah orang lah tak percaya dia beli cash belakang kalau cukup duit hot tu molek memang lah lepas nak cari boleh beli 700,000 cash ni lah memang ada saya kakak anak pun ada beli kereta cash kena lepas tu tak saya ambil ansuran pula kena curi ke catat dia lah ansuran nombor 3 tak boleh claim jadi itulah banyak tahu sebab tu bagi anak benda ni kita kalau dalam pelaksanaan ada model ni kena rujuk pada fik apa ni semasa ni kita bincang prinsip Pinjaman duit daripada bank dia cap ada 10% kalau dapat itu setahun tu awaknya personal loan adakah Islam kalau boleh pada dia gini anak benda tu anak pernah bincang dulu masa dengan beberapa anak pun masuk dalam program hak mic bab muamalah anak masuk musim banjir pun dia kita pergilah kita nak tahu mengaduk mengajar
tu ni. Dia gini sebenarnya tak. Cuba bayangkanlah. Dia ada dua kalau kita tengok. Contoh kita, kalau kita melibatkan individu dengan individu. Memang kalau boleh, maknanya kalau dia bayar, kalau dia punya 100, kena bayar 100 juga. Sebab apa? Sebab dia tidak melibatkan urusan yang besar. Tapi kalau bank ni, sewa bangun ni, pekerja, banyak tahu dia panggil service charge tu. Antara satu pun harus dah. Harus dah. Lepas tu surat lawyer pula. Okey, lambat hari dah. Surat lawyer berapa surat lawyer? 50 riyal ke tak? Surat lawyer kalau sampai tuntut hutang tak bayar. Mana ada bayar? Tu maknanya oh, ratus-ratus kalau kena itu banyak dia. 5-4 kali di sini. Tu. Tu sebenarnya anda pernah tanya tu. Jadi antara satu dah, dia kira maslahah kepada peminjam akan datang ada. Masalah kepada peminjam. Kalau kita bincang sini ni, maknanya peminjam tu atas asal dia. Tapi tak ada disebut dalam akad. Tapi isu yang berlaku tu ada sebut dalam akad. Dah pinjam semua ni, dalam telefon ni jelas lah kena bayar semuanya tu. Lepas tu dia kata tak ada cas tu tak ada. Tapi sebenarnya ada. Ada tu kerana kelemahan pembayar tu lah. Orang panggil penghutang itu. Dia bagianlah hak tu. Kalau dia tidak buat gitu, sebab tu dia ada dalam istilah maknanya ihsan. Maknanya menasabah ke tidak, pekoh kira menasabah ke tidak. Dia melibatkan satu institusi keuangan. Dah, bila dia nak pinjam atas nama personal tu, kalau dia tak ada cah lah selebih daripada tu, dah lah pinjam 5 tahun. Tak ada langsung cah tu, lagu mana dia nak hidup tu? Pengurusan dia lagu mana? Sebab akhirnya tu sebenarnya bukan malaikat tu. Orang yang berlaku tu. Benda-benda gitulah jadi pekoh kata harus. Tapi jangan sampai satu tahap jadi sampai mereka orang panggil terkeluar daripada ihsan. Sampai pula berlaku zulm pula. Tu tak boleh. Dah lalu jadi kapitalis pula. Tu pula. Banyak perkara lah. Dia beza. Sebab kita ni lah kita sebut araya kan. Dah antara rasa individu sekali untuk makan keluarga tak apa. Tapi nak nega tak boleh lah gitu. Beli atas pokok lah gitu lah. Tu tak boleh. Pajak sekadar dia pajak dia tu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i tak boleh tu. Sebab apa? Tak tahu berapa. Dia kena ada dulu. Bila dulu berapa. Kan kita bicara ada hak jenis timbal. Tengok tak? Ada hak jenis kilo. Dia timbal cupok tu dia panggil. Kail lah. Nah. Lepas ada jenis timbal wazn tu. Lepas tu ada adat hak jenis bila. Bodi dia yang kena bila. Tak nak bila tak faham. Hak tu yang berlaku satu kes tu ada. Pergi pajak. Esoknya bahaya ke moga. Ribu jadi. Lagu mana? Duit bayar dah. Lagu mana? Risiko tu lah hak Imam Syafi'i tasir tu. Sebab Imam Syafi'i kata tak boleh. Maknanya bayar tu sebenarnya duduk atas pokok tu bukan milik yang sempurna. Dia kira. Kecuali dia oleh bakul dia, lewat klik rumah dia. Rosak situ dia tanggung lah. Tapi orang ni dia atas pokok tu. Ada masalah sebab tapi kuku ada setengah pihak kata boleh. Tapi bagi anak hak tu memang ada bahaya. Tapi lah ni buat lah ni memang pajak belaka tu. Tak pak deria tu. Sebab tu kalau nak ke mazhab Syafi'i tak boleh banyak kau dia bezik tak boleh. Tapi mazhab lain boleh. Jadi benda-benda gitu. Sebab pajak dah kita gitu tengok buah. Dia panggil qabla buduwi salahya. Betul masak tapi masak tu masak lagu mana? Engkau bagi dalam kulit. Kalau nak beli warian ni dia kena cekah dalam mazhab Syafi'i asalnya. Sebab nak isi bukan nak kulit. Semuanya dia nak pakai waktu kita tak akal lah ni. Beli sebing nak belah belaka. Kau ada makan bulan pula tahu. Tu kalau kira asal kesusah tu kesebin ni cokeh lah kau. Dia banyak isu timbul tu. Sebab tu anak kata dalam isu ni kadang-kadang muamalat yang melibatkan individu jumlah yang kecil, ulama agak berlebih kurang. Tapi bila melibatkan sistem perniagaan, tu lain. Dia akan kemah sistem itu. Dia fleksibel. Dia panggil murunatus syariah. Flexibility dalam bab syariah. Tu sebenarnya. Sebab tu dia muamalat ni dia satu bidang khusus lah pula. Botok kepala lah pula tu menyesuaikan dengan hak sistem hak baru. Tapi hak ni asal ni hak basic. Apa tu takut berlaku. Supaya hak pajak dengan anak neng duk baca lagi tak ada. Besar risiko tu. Sebab tu dia kira jual dah akad dah tu. Ada akhir datang anak pun tak ingat dia tu. Kena jual dia pilihan. Dia jual dengan syarat ni pula ni dah. Masalah pula tu. Jual bersyarat. Lagu mana? Tapi syarat kalau tak boleh kutip kena bayar balik. Situ dia tak jelas. Bila tak situ Imam Syafi'i tak situ tak jelas. Tu sebab dia dah gigi ambil tengok kadang-kadang 20% rosak tak apa lagi. Nak buat lagu mana? Qabla buduwi salaha kata. Tak nyata molek dia tu. Nak biar nyata molek. Itulah semua tu sebenarnya nak jaga takut balah. Supaya juga kita pergi beli dia beli banyak. Dia kata kalau ada rosak boleh mari tukar. Tu tak apalah tu. Cakap nak belah lah aku. Sebab tu batan dia tengok dia bubuh dari dia. Kalau bekas tu.
Itu sebenarnya mazhab Syafi'i. Bukan tu. Kalau staff dia pun ikut apa. Tu pula tu. Mana kena bawa kau tu pula ngepik tu. Nak cek sesa tak beli dia tadi ni. Bawah dia. Kenapa? Dia sebenarnya sebab tu bagi anak duk tengok, sebab kita pun anak pun rujuk. Yalah mengko kitab dalam PDF kita duk tengok bab ni dak. Memang Imam Syafi'i memang kemah, tapi kalau ikut dia ke dak tak payah nak berlaku penipuan. Tapi susah lah. Macam kita nampak ketak lah. Ketak dalam bab ni lah, memang dia ketak. Malah. Memang dia ketak. Dia nampak ketak nak jual lagi. Sebab tak nak kata kalau dalam bentuk perniagaan ulama akan ijtihad ambil pendapat lain. Kalau untuk individu tak apa. Tu kita kena faham tu. Baik, seterusnya cuba kita tengok lagi. Sekukuh maknanya walaupun kita tidak faham secara detail pun kita akan apa asas dia tu. Asas dia. Prinsip dia tu lah. Baik, sekarang ni kita pergi kepada nas yang ke-54 hak ni lagilah. Kata Imam Syafi'i, sesiapa ni maknanya penghutang, orang yang berhutang. Sesiapa yang punya tuntutan hutang emas yang perlu dibayar segera ke atas seorang. Ke atas seseorang itulah pemiutang. Lalu orang itu yang penghutang memberinya perak dirham, padahalnya hak dia sepatut kena bayarnya emas. Nampak tu? Hak sepatut dia kena bayar emas, dia berhutang akal tu dalam bentuk dinar. Tapi penghutang itu bayar dalam bentuk perak, yakni dirham, bukan berdasarkan akad jual beli emas seperti yang telah ditetapkan masa urusan mula-mula dulu. Masa berhutang tu berhutang emas, tiba-tiba dia nak bayar dalam bentuk dirham. Kata Imam Syafi'i, transaksi tersebut bukanlah jual beli yang sah, tidak sah. Maknanya kalau dia berhutang dirham di dinar, dia kena bayar dinar juga. Hutang emas tersebut tetap menjadi tanggungjawab seperti asal. Maknanya tak lepas tu hutang tu. Apa? Sebab dia bayar dirham. Dan ke atas penghutang itu pula wajib memulakan semula perak yang sama nilainya dengan perak yang telah diambil oleh pemiutang. Pula semula tu maksud dia gini lah. Maksud dia hak dia bayar tu, mana dia kena ambil semula tu sebenarnya. Dia kena ambil semula perak tu. Sebab dia tu tidak kira bayar gitu. Tu silap tu. Penghutang tu bila dia bayar perak tadi, tak jadi. Dia kena ambil semula duit perak tu. Tak jadi. Tak boleh. Yang telah diambil oleh pemiutang, dia kena ambil semula. Sebab kalau tak ambil, kalau dari segi hukum, hutang dinar tadi tak lepas. Mengikut Imam Syafi'i. Maknanya kalau hutang dinar, kena dinar jugalah bayar. Kecuali ni jadi isu ni. Kecuali kalau dia kata, okey, saya beri kepada emas dinar 100 dinar. Tapi awak kena bayar dalam bentuk dirham. Hak tu tak boleh. Sebab apa? Sebab itu sudah jadi sarf. Jadi tukar. Tukar tu kena boleh. Tentu dah dirham ni kena lebih banyak. Tapi kena serah selalu. Orang panggil adam dia takabut itu. Nampak tu? Sebab dia jadi bukan hutang, dia sarf. Tetapi hak tadi hutang tu. Hutang dinar bayar dinar, hak tu hutang. Tapi bila nak bayar dengan dirham, hak tu dia jadi bagi macam sudah jadi sarfun, bukan dainun lagi. Semua ni bagi anak lah, anak lu tengok dia tak sebi jadi penipuan sebab orang panggil apa dia panggil spekulasi. Orang main nilai. Main nilai. Dah mah kat bayar mah lah. Tu boleh. Walaupun kita kata mah bayar minggu depan pun selepas tu pun berubah daga, tapi tak apa tu. Syaratnya sebab dia buta, bukan kata atas pertukaran. Itu mengikut Imam. Sebab tu kalau kita tengok dia guna saf. Baik, cuba kita tengok huraian di sini. Petikan ini membicarakan aspek fiqh muamalah yang sangat teliti berkenaan dengan penyelesaian hutang. Dia panggil qada'ud-dain dan pertukaran mata wang saf. Hak ni dia jadi bertukar, asal jadi hutang. Kalau pembayaran tu tak kena cara, dia jadi saf. Bila saf, dia kena ikut kaedah baik. Kaedah baik. Apa yang halal pada baik, maka halal lah sini. Apa yang haram, haram. Sebab tu dia timbul bila nak tukar tu guna dirham tu, dia akan jadi macam pertukaran duit pula situ. Padahal tak ada serah terima tu. Tu bagi Imam Syafi'i lah. Berikut adalah huraian lanjut mengenai konteks hukum Islam. Ketentuan mata wang hutang. Dalam Islam, hutang wajib ditunaskan mengikut cuba kata, dalam Islam hutang wajib dilunaskan mengikut jenis mata wang atau komoditi yang ditetapkan semasa akad hutang dibuat. Dah bila dia akad hutang tu dengan bentuk emas, maka dia kena bayar dengan emas. Jika hutang tersebut dalam bentuk emas, maka dia dibayar semula dengan emas. Status transaksi pertukaran apabila penghutang memberikan perak, padahal dia berhutang emas, tapi dia bayar dengan perak kepada pemiutang tanpa menetapkan nilai tukaran kadar tukaran emas dan perak pada waktu itu, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah sebagai satu jual beli dan pertukaran mata wang yang mengikut hukum syarak. Apa? Sebab tak tahu nilai berapa. Sama, berlaku kesamaran. Betul. Kenapa tak? Betul, awak ambil dinar, kata 100 dinar, lepas tahu awak bayar dengan dirham tu berapa? Kita kata bayar 300 dirham. Sama ke dengan nilai dinar? Itu tak jelas.
Lepas tu kalau nak suruh jelas lagu mana? Sebab kalau kita tengok dalam mazhab, dia kata sekarang ni bila nak bayar dengan dirham, benda tu tidak disebut dalam akad masa berhutang tu. Tapi boleh ke tidak bayar, tetapi dengan mengambil kira orang mahir, dia nilai kalau dirham dengan nisbah emas 100 dinar, kalau dengan dirham berapa? Ada setengah ulama kata boleh, tapi kena nilai dengan betul. Dan setuju kedua belah pihak. Kalau ambil buat semasa tu lah pun. Ambil semasa lah. Mana ikut semasa ada nilai. Hak tu ya Imam Syafi'i kata tak boleh tu sebab gini. Kita tak ada. Dalam awal lagi. Kalau nak bayar ni ikut semasa. Sebut dalam akad. Hak tu lain. Setengah ulama kata betul, tapi Imam Syafi'i kata tak sih lagi. Tak boleh sebab hak tu dia jadi nasiah. Nasiah ni maknanya bertangguh. Dia kena yadan biadin. Dia kena suruh timur. Sebab tu bab ni berat. Imam Syafi'i bab ni dia tak boleh. Dia gini, saya faham maksud sebut tu, contohnya kita pinjam 100 dinar hari ni. Jadi katalah bayarnya kita kata 6 bulan lagi. 6 bulan lagi kita kata baik tak apa. Kalau nak bayar dengan dirham, tapi pada waktu tu kena ada orang menilai dengan nilai 100 dinar tu. Lepas tu kalau nak bayar dalam bentuk dirham berapa jumlah tu, biar orang panggil telus lah. Masalah dia sekarang dinar tu sendiri pun berubah dah. Waktu dia dalam mazhab Syafi'i, dinar hak dia wi tu kan, 6 bulan ke depan tu agak lain dah tu pasaran dia. Hak tu Imam Syafi'i tak kena serah terima dalam masa tu juga. Tak boleh bertangguh. Ingat tak? Kecuali bayar hutang lain. Tukar ni bayar hutang ni. Dah, dia jadi bagi asalnya bayar hutang. Tapi bila dia buat mari dalam duit lain, dia jadi sarf bagi Imam Syafi'i. Kecuali kita kalau dinar, dia bayar dengan dinar juga. Sepertinya tak apa tu. Sebab itulah ulama lain kritik tu sebenarnya sama ya, sebab bila kata nak bayar dengan dinar pun tu makna serah terima dak, dia kira hak ni tu hutang tu lain. Hutang tu jelas. Sebab tu dia kata kalau kita akhirat kita akan jumpa, kalau dia kata pinjam 100 dinar tapi awak bayar dengan dirham, memang tak boleh. Imam Syafi'i tak sih tu. Iyalah dirham tu berapa dia? Tak jelas. Masa akad tu pentingnya. Lama dia royak gini, kita janjinya bila saya bayar pinjam 10 dinar, mana saya bayar dari bentuk dirham, oleh kerana tidak dijelaskan jumlah berapa dirham tu, saya nak bayar 10 dirham. Balah itu. Sebab tak ada tu. Kalau masuk mahkamah dia ambil kira tu setiap patah perkataan tu. Jadi hak tu Imam Syafi'i tak boleh. Sebab tu dia letak ketat ni. Kalau sarf mesti taqabud, suruh terima. Minta maaf lah kita sebut siapa dia nak amal gini. Len. Tak ada dah. Kata nak kata tu. Kalau tak ada kemah ni duit. Sebab tu dia duit ni kan. Dia duit ni anda tak ingat muka surat berapa. Kalau dalam konteks mazhab sini, kalau duit selain daripada emas dan dinar, duit lain, dia hak tu dia tak kira. Hak tu lain kita. Hak kita duk bincang ni apa panggil dinar dengan dirham, melibatkan emas dan perak. Kalau dalam bentuk duit ni tak apa. Dia tak kira dah. Misalnya contoh kita kan, buta 10 riyal. Setahun lah pun kita 10 riyal lah kita bayar. Padahal nilai 10 riyal tu lain dah. Tapi tak apa sebab dia bukan termasuk dalam item riba dia kira. Dia kira gitu. Cumanya nak tukar dengan barang lain tu masalahnya. Okey, tak apalah. Dulu saya buta awak 10 riyal tapi saya nak tolak cawan ni kau 20 riyal ni. Boleh ke tak boleh? Imam Syafi'i kata tak boleh. Lepas ni ada. Tak boleh. Walaupun bukan bagi apa sebab bagi tu. Masalahnya tu dia setuju, tu dia tahu dah ni mahal pada 10 riyal. Imam Syafi'i kata tak boleh. Berlaku manipulasi. tak boleh juga walaupun kawan tu setuju sama-sama. Imam Syafi'i sebab tak dia kata tak boleh, tak payah. Memang tak boleh. Sebab dia kata kalau buat hot tu kena bayar. Dia tak gitu. Nilah lah pula saya. Kita nilah lah. Inilah sebab tu anak kata. Sebab tu kita bincang ni kan. Kawan je lupa dia. Dalam mazhab Syafi'i, Jauh. dalam mazhab Syafi'i, ni kita bincang ni Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak seketat ni. Anda tengok dah. Sebab tak ni kan nilai. Orang nak nilai ya. Dah nilai berapa? Tu. Kalau mak dengan Cumanya gini, dia alasan Imam Syafi'i, misalnya kita pinjam 20 riyal, lepas tu dia nak tukar barang tu akan berlaku manipulasi dia kira. Mana orang boleh susut ni, orang boleh tipu. Sebab tu je lah, kalau 10 riyal bayar 10 tak boleh nak tipu. Jelas tu maksud Imam Syafi'i. Sebab tu dia kata tak boleh tu. Ada darat dia kata. Mana awal? Padahal kalau tanya kita tengok jalan dah nilai tu. Bahkan kalau kita jual lebih lagi kita kata. Dia kata tak boleh. Sebab dia kata kalau buka jadi boleh lagu tu, dia akan jadi banyak berlaku. Boleh jadi kita dengan dia tak masalah. Kalau sistem tu bukan untuk kita saja. yang lain bila kata tak 2 riyal ni 5 riyal. 5 riyal jadi balas soda. Tu manipulasi.
Tu sebenarnya. Tapi kalau 10 riyal, bayar 10 riyal, tak ada siapa boleh. Mana dia panggil jadi macam tidak jelas harga, boleh dimanipulasi. Tidak jelas tu sebenarnya. Batan kata kalau dari satu sudut, kalau urusan kita individu dengan individu, molek gitu. Tapi kalau untuk satu bentuk perniagaan, dia kena fikir pula lah. Sebab tu bagi anak saya yang sebut dhabit tu mana peraturan semasa. Naknya maksud nak tak sesuai ada darar tu. Sebab tu dia ada pula orang panggil ijtihad. Lama fiqh tu. Dia tak serupa ni. Ni tak bila ni kita baca ni 1000 tahun dulu. Tak serupa ni lagi 1000. Tak serupa dah. Baik, cuba kita tengok lagi sini. Jadi apabila penghutang memberikan perak padahalnya hak dia butek emas, dinar dia bayar dirham kepada pemiutang tanpa menetapkan nilai tukaran, kadar tukaran emas pada perak pada waktu tu. Tak ada sebut umum gitu ya. Saya pinjam awak 10 dinar, lepas tu saya bayar dengan dirham gitu ya. Saya kira kalau dia bayar 10 dinar 10 dirham lah ke mana? Rendah ha? Dia tak sebut. Orang panggil tukaran tu. Betul kalau awak nak bayar dengan dinar, dengan perak, berapa? Kena sebut lah. Sebab tu Imam Syafi'i kata tak boleh. Dia berlaku manipulasi tu. Maka transaksi tersebut dianggap tidak sah sebagai jual beli atau pertukaran mata wang yang mengikut syarak. Tak sah. Implikasi hukum hutang asal. Kerana tiada akad tukaran yang sah berlaku, hutang asal yakni emas, dinar tu masih dianggap belum selesai walaupun kau itu bayar dengan perak, dengan dirham. Tak selesai. Dan menjadi bebanan dan tanggungan kepada yang buta itu tak lesar. Maknanya panggil dhaman itu, tanggungjawab dia tak hilang. Lepas tu lah ke mana hak dia bayar, kau itu ambil itu. Hak tu dia kena ambil balik. Kita tadi sebut dia suruh ambil balik. Ambil balik. Hak perak tu kena ambil balik. Baik, kalau tak saya ambil balik, anda tengok dalam kitab lain. Hak tu dia jadi, kalau kau tak saya bayar, dia jadi hutang pula dengan pemiutang dia. Pun kuku mana hak emas tu dinar tu tak lesah lagi. Tu maksud dia. Jadi pemulangan perak ni hak nas dalam Imam Syafi'i sebut ni. Memandangkan perak yang diberikan itu oleh penghutang itu, penghutang ni makna orang yang buta, bukan merupakan bayaran hutang yang sah, maka ia dikira sebagai pinjaman atau pemberian yang perlu dipulangkan. Maknanya tuan pemiutang tu kena balik tu sebenarnya duit. Penghutang wajib mengambil semula perak tersebut hak dia pada pemiutang itu, dan hutang emasnya kekal seperti sedia kala, tak hilang tu tanggungjawab bayar hutang dia bentuk dinar, tak habis. Buat juga tu tak. Secara umumnya Imam Syafi'i menekankan kepentingan ketelusan dan syarat sah akad dalam setiap transaksi pertukaran harta bagi mengelak ni kemah ngati macam ni, bagi mengelak unsur ragu dan ketidakadilan dalam penyelesaian hutang. Dah awak hutang ni kena bayar ni, selesai masalah, tak ada timbul dah. Ngak dalam kepala tu tak ada timbul dah tu. Tu maksud dia ni. Sebab tu anak kata kalau melibatkan orang panggil agensi ke apa tu, dia kena ada sistem ni khusus ni individu. Sebab punca apa dia jual yang emas juga. Sebab dia emas tu pun nak try kan. Naik gini dah dia walaupun katalah dia pergi sama. 10 dinar emas sama dengan 200 dirham. Walaupun dia bagi 200 dirham, ni 210 dinar emas dah. Tapi bila dia tukar ada naik hak tu bagi Imam Syafi'i tak jelas tu. Hak tu tak jelas tu sebab dia kata tak jelas hukum mana. Dia kena emas juga. Sebab kalau kata emas, bila sama emas dia kata emas naik. Naik ke dua-dua kau emas lah kau. Kira tak susut nilai lah kiranya. Dirham walaupun itu maksud Imam Syafi'i. Boleh jadi kalau kita takwil betul, tapi bila dia bayar 4-5 bulan lagi, dia nilai dinar dia tu mungkin berbeza dengan nilai dinar hak dulu. Dia tak kira tu. Sebab kalau nak kira hak tu pula tak boleh langsung lah pula. Anda tengok juga, dia tengok dalam beberapa artikel dalam bahasa Arab lah. Sebab dia kata tak nak dah tu. Hak tu kira Imam Syafi'i buat tu kira paling payah dah orang nak manipulasi tu. Payah tak boleh nak buat apa tu. Kemah nak ya. Jadi kalau orang nak nipu pun payah. Baik tak apa, sekarang ni kita pergi pula pada jual salaf ni, jual bertangguh ni. Pinjaman. Baik kita tengok N55. Tidak mengapa melakukan pinjaman yang salah pada wang, mata wang selain emas dan perak untuk satu tempoh, kerana perkara itu tidak termasuk dalam perkara yang mengandungi riba. Sesiapa yang meminjamkan duit dirham perak pada seseorang dengan syarat pulangan nanti adalah bersamaan 1 dinar atau setengah dinar, maka penghutang tidaklah menanggung, melainkan perlu memulakan jumlah dirham yang sama seperti yang jumlah yang dipinjam, dan dia tidak wajib membayar 1 dinar atau setengah dinar. Hak dia pinjam hak mana lu nak bagi hak tu lah. Tapi kalau duit tu bukan dalam bentuk dinar dengan
Dengan perak tu dia lebih bebas. Contohnya kita kata lah, dia butai dengan kita duit Malaysia dia bentuk kertas, bukan tak ada dina agak pun lah, bukan dalam bentuk logam. Lepas tu dia nak bayar dalam bentuk Riyal Saudi. Ulama kata boleh, tapi dia kena tahu nilai. Nilai tu kena sama. Sebab ini tidak melibatkan emas dan perak. Kalau Imam Syafi'i dia tukar emas dan perak, sebab dia ke logam yang paling berharga. Boleh. Dan rasa ni tak ada timur masalah apa pun. Tapi kena tahu lah. Kata kadar dia tu, pertukaran tu macam semasa tu. Kena tahu. Gitu maksud dia. Sebab tu Imam Syafi'i kata hak jadi ketak ni dinar dengan dirham, sebab tu emas dan perak. Baik, petikan ini menyentuh dua isu utama dalam fiqh muamalat yang sangat penting untuk dibezakan. Pertama sekali hukum salaf, yang ni kredit lah ke atas fulus. Fulus bukan emas dan perak tu, duit biasa. Fulus asal syarat. Definisi fulus merujuk pada mata wang yang diperbuat daripada logam selain emas dan perak. Hak dulu kat lah ni kertas lah. Tu boleh. Mana kita nak tukar dengan nak bayar dengan duit apa pun boleh. Tak jadi masalah. Tapi nilai tu, nilai tu kena sama. Imam Syafi'i mengharuskan jual beli secara kredit atau bertangguh menggunakan duit selain daripada dinar dan perak. Dinar dengan dirham. Apa emas dan perak lah. Ini kerana fulus zaman tersebut dianggap sebagai komoditi atau barang tukaran urut, bukannya mata wang emas perak yang menjadi item ribawi itu. Oleh itu dia tidak tertakluk pada syarat yadan biadin, bertangguh tak apa, serta yang ketat sebagaimana dinar dan dirham. Boleh, tapi kita kena ingatlah, kalau kita pinjam emas dengan dia, bila kita nak bayar, kita pelebih sikit. Ada ulama kata atas rasa pinjam bukan tukar, tapi syaratnya emas lah. Kita nak bukan tadi kita pinjam emas dengan dia 1-2 dinar, tapi kita nak bayar 2 dinar 1 dirham. Dia tak ada, dia letak dalam syarat kan? Waktu dia kata boleh, sebab tak ada letak dalam syarat. Dia nak beri pinjam, tapi kukuk mana pun hak asal tu emas dengan emas. Bayar dengan, cuma dia nak lebih 2 dirham, dia nak uwi heboh. Dia panggil heboh kan? Itu tak apa. Tapi kalau letak dalam syarat, tak boleh. Masyarakat tu, letak masyarakat. Awak pinjam duit dengan saya 10 dinar, tapi awak bayar ni kena 10 dinar 2 dirham lah. Itu tadi. Larangan mengubah jenis mata wang hutang. Intipati hukum, apabila seseorang meminjamkan wang dalam bentuk satu jenis mata wang, misalnya dirham, beliau tidak boleh mensyaratkan penghutang untuk bayar dalam bentuk mata wang yang lain, misalnya dinar, sebagai kadar ganti. Ini memang tak boleh, sebab ini termasuk barang riba. Sebab larangan mensyaratkan bayaran dalam mata wang yang berbeza daripada pinjaman asal boleh membawa pada unsur riba nasi'ah, sebab dia sudah jadi sarf, jadi pertukaran. Nilai tukaran antara dirham dan dinar sentiasa berubah-ubah. Jika dipersetujui pada awal akad, ia boleh merugikan salah satu pihak dan menjadikan kontrak tersebut tidak adil atau mengandung unsur gharar. Dia tak boleh. Maknanya kita kata kalau pinjam mana 1 dinar, kena bayar 1 dinar lah. Gitu mudah. Tak boleh guna dalam bentuk dirham, sebab guna dalam bentuk dia ada mudah dimanipulasi. Orang boleh guna tu jadi nilai berbeza. Sebab tani lah Dr. sebut tani, walaupun kita kata letak 1 dinar, kita kata dengan contoh 10 dirham lah kita kata, tetapi dia tak sama tu hakikat, sebab dia barang lain. Dia kira gitu. Masa tu tak sama lah nilai, tapi apabila kahwin dapat dirham, tahu tak naik. Iyalah. Jadi maknanya dia panggil kadar perubahan itu jauh. Baik, penghutang hanya wajib memulakan nilai asal. Kalau dirham lah, kalau dinar lah. Sebarang pertukaran ke mata wang lain seperti dinar harus dilakukan secara berasingan melalui akad tukaran mata wang saf yang sah dan mengikut nilai pasar semasa, bukannya dipaksa dalam perjanjian hutang. Jadi gini, bila kita pinjam 10 dinar, kita nak bayar 10 dinar, itu tak apa asalnya. Tetapi kalau kita nak bayar tu guna duit lain, dengan dirham, itu tak boleh. Baik, dia kata boleh lah ke mana? Jadi sebenarnya saja dia buat ni. Sebenarnya kalau kita nak withdraw pada dia tu, tu akad lain. Tak terlibat dengan hutang, mana tak jadi hutang tak boleh. Dia kata dia nak bayar dengan luar dirham, kita tak apa. Tapi hak tu tak jadi. Hak tadi tak selesai lagi, hak ni jadi hak lain pula ni. Awak hutang saya pula. Ikutlah akad lagu mana pun. Tapi tak boleh masuk dalam akad mula-mula. Betul dia kata, kita dulu saya pinjam 10 dinar. Tak ada pun dia sebut akad nak bayar dengan dirham. Kalau tak, memang kena bayar dengan dinar lah. Cuma dia kata tak, beginilah. 10 dinar, saya nak bayar dengan contoh 200 dirham. 200 dirham tu dia nak bayar tu atas akad dinar dengan dinar tu asalnya. Tak boleh. Apa sebenarnya ni lah. Dia akan jadi manipulasi harga.
Dia tak boleh. Hak tu memang tak ada masalah. Saya nak bayar duit awak ni, dia punya saya pinjam 10 dinar, tapi saya ada duit dirham. Kalau kawan ni reti pekor kata awak pergi jual dulu tu duit berapa? Pergi jual tentu. Sekali duit saya ni nilai dinar ni harga berapa kita kata? Harga pada waktu tu awak pergi jual. Lepas tu macam tolak dengan duit. Hak tu jelas. Sama dinar. Ataupun hak molek kalau Imam Syafi'i nak anda tengok dah lain, dia kata dia pergi jual tu maknanya dia ambil pergi beli duit 10 dinar. Bayar dinar juga. Hak tu jelas benar Imam Syafi'i kata tak boleh berubah langsung tu. Apa tu takut nipu? Berat tu. Tapi kalau duit lain tak apa. Asalkan sama nilai. Hak ni tak boleh. Sebab dia kata dirham ni tu orang panggil turun naik tu dia tidak sepatah dinar. Sebab tu anda kata kalau dalam sistem perniagaan apa duk tengok juga. Tanya AI lah. Boleh ke ada sistem kita nak aman dalam sistem moden dalam satu orang panggil perniagaan besar. Dia hilir kepala juga AI pun. Dia kata dia kena disebutkan dia kena ada satu sistem kalau kita panggil peraturan kecil nak ikat tu. Peraturan itulah maksudnya nak mengelak daripada manipulasi penipuan tu. Baik, jadi kalau kita nak berurusan ni kena tengok pekoh moden. Lagu mana? Dia setengah-setengah kerana tengok dalam pekoh moden ke tak? Setengah-setengah istilah tak ada dalam pekoh dulu. Ada dalam pekoh dulu. Zaman lan gitu ya. Tak guna dah sistem ni. Tak guna dah. Cumanya gini, sistem ni sebenarnya dia akan faham dalam konteks apa yang dikehendaki oleh Imam Syafi'i. Dia tidak ambil secara literal. Imam Syafi'i nak ke dia? Hak Imam Syafi'i buat ni betul-betul dia mengambil kira dalam nas hak asal. Dalam nas hak asal. Sebab Nabi sebut kan, emas dengan perak ni sebagai bahan riba. Tu dia ketak tu. Hak Imam Syafi'i buat ni. Cumanya ni orang panggil pekoh. Pekoh melihat bahawa hak Nabi nak tu beli. Tercapai ke maksud kalau kita buat dalam sistem moden, dalam istilah-istilah yang mana tetap emas tu dengan perak dia ada juga nilai. Tapi sistem itu tercapai juga maksud nak mengelak daripada darar. Tercapai ke tidak? Sebab tu anda tengok dalam kitab moden dia kata hak Nabi naknya tak sila ada darar. Jadi sebab tu dia ada pula orang panggil mujtahid dalam bidang ini. Kadang-kadang hak mahir menadah pun kena tipu lagi. Bergari lagi nampak ni tak? Nak awal lah. Lagu mana tak tahulah surah Tuhan lah tu. Gitu kan. Baik, seterusnya ni seterusnya kita sambung minggu depan lah ni. Ni bab-bab lain pula ni. Pak ni jual abuk emas pula ni. Ataupun bahan galian seperti ni kan. Tanah tu memang tempat melomong emas lah. Dia jual tanah dia kata dalam tu ada emas tu. Lagu mana pula tu tu. Imam Syafi'i kata tak boleh tu, tak jelas lagi tak jelas tu. Dia kata memang ada emas ni. Memanglah berapa emas ni. Lagi ayat dia kata. Lepas tu ginilah awak ayat, lepas tu bila ada emas tu baru kita buat kira. Tu sesama masalah. Jadi hak ni tidaklah kritikal sangat Jadi kita sambung minggu depan lah tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.